Assalamualaikum, selamat berpuasa, salam Ramadan yang ke-6. Macam biasalah aku kedatangan satu reel Salam Madura, Daiwa Salam Madura. Guys, saya keluar raya habis. Kan kita check part by part mat tengok ada apa yang hilang. Corrosion, nobody's corrosion mat. Sebab Masin 100% tak ada corrosion power tu kan. Jadi aku terus masuk dekat ultrasonic yang padu-padu mantap ni kan, bagi dia hilang mat Yang ini aku dah start untuk pasang balik, tukar kepada carbon tech padu kan. Yang ni directly ke jerit V2. Yang ni aku dah siap untuk salt water resistant mat Yang ini adalah apa tau, inductor dia patah tu. Tukar. Yang ini bila kita dah tukar, kita nak tahu dia tu berfungsi atau function ke tidak. Kan korang kena try pusing. Tapi korang pasang ni hati-hati, takut dia terpelanting kena mata mat. Macam ni korang pusing, dia tak boleh pusing habis, tapi dia akan terangkat naik. Tu dah okey tu. Jadinya aku ambil keputusan untuk test dia mat Sebenarnya tak boleh pakai gewang berat-berat. Dia untuk ni ringan-ringan je, 8 gram 10 gram je mat tengok dah function mat, tak bihun. Alright, macam biasa. Kalau yang ni aku nak tegaskan, yang ni kena pakai apa tu, gasket. Macam tu mat. Gigi. Jadi kita tukar mat. Kita tukar kepada aku lupa. Tukar kepada apa? Carbon tech. Baru ada smooth macam ni mat. Tarik je lancar mat. Korang boleh tengok dengar. Oh, lancar smooth. Suka pakai apa? Carbon tech. Lancar. Jadi korang boleh save apa tahu? Mungkin body boleh save kan. Apa lagi? One way bearing boleh save kan. Macam biasa mat Ngaku memang test drag. Turun bila pakai drag ke? Okey, 5.5 dekat 6 kilo mat. Boleh tekan lagi, tapi aku tak tekan lah. Macam biasalah polishing. Kan aku takut bila juga polishing sebab dia punya cacalan akan timbul. Tapi tak apalah mat tengok okey lah mat memang clean lah orang bilang. Clean mat. Detailing mat. Aku buat detailing sekali. Baru puas hati mat. Owner nak mancing ni nanti nak mancing nak kumpau tak apa. Kumpau dengan penuh kilat tak apa mat Kalau boleh tengok. Ni aku dah siap mat Saya tengok ni bearing semua. Tolong like, comment and share. Korang nampak video like mat